Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Atuk dah hari dari kampung ni. Nak masuk minggu ketiga dah. Cucu Atuk meh. Ni nama adik Ika, meh. Sana cucu nama apa nama tu? Sophia dengan apa? Aifa. Atuk sudah lupa dah. Sini Ika dengan Arsyad. Okey. Hari ni Atuk nak kongsi satu video, iaitu video kenapa Atuk balik ke utara. Kenapa Atuk balik buat ke utara ni, ke rumah Atuk ni, buat satu video baru. Nak kongsi benda ni. Kerana ada banyak sahabat-sahabat yang WhatsApp tanya, Atuk ni dah tak boleh hidup sana ke? Ataupun Atuk dah nak berhenti di sana ke? Dinilai tu balik buka yang baru sini. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tuan-tuan kena faham konsep Atuk Farm. Atuk Farm kita ditubuhkan dulu ialah untuk memberi semangat dan juga memberi dorongan kepada kita semua untuk bercucuk tanam dan membela haiwan di tepi rumah. Ingat, membela di tepi rumah. Tetapi untuk melaksanakan visi tu, kita mesti ada sesuatu benda yang kita nak hulurkan kepada sahabat-sahabat ataupun viewers. Jadi apakah benda tu? Benda itulah yang Atuk cuba dapatkan satu bakar yang terbaik, iaitu Rhode Island Red. Itu memang best of the best. Jadi bakar Rhode Island Red ni Atuk nak sebarkan satu Malaysia. Satu Malaysia sebarkan. Dan alhamdulillah dah banyak dah kita jual dan banyak dah orang yang mendapat manfaat. Daripada dapat telur, dapat anak, dapat daging semua. Tercapai dah cita-cita tu. Jadi bila tercapai cita-cita tu, Atuk punya misi yang pertama dah selesai. Maknanya orang dah mula mengenali daripada Rhode Island Red tu satu ayam yang tidak dikenali, walaupun ayam tu terbaik. Di Malaysia cuma orang belah sebagai ornamental ataupun hiasan saja. Tapi sekarang tak. Sekarang kalau tuan-tuan tengok dalam grup-grup ayam apa semua pakai jual Rhode Island Red. Alhamdulillah tercapai cita-cita Atuk tu. Tapi sungguh pun macam tu, walaupun Atuk balik ke utara, dinilai ni kita masih menjalankan penjualan ayam-ayam tu kerana kita dah buka kita punya ladang-ladang lagi di sebelah Kuala Pilah apa semua. Jadi kalau tuan-tuan pergi melawat ke rumah Atuk, tuan-tuan akan nampak tu sebagai kebun tepi rumah biasa saja. Cuma ada sampel-sampel sedikit. Tapi kenapa anak ayam banyak? Kerana Atuk belah kat luar dah. Atuk belah kat luar, masuk ke sini dan kita buat jualan ayam seperti biasa juga. Di sini pun sama juga. Atuk belah sedikit saja. Atuk akan ambil benih anak ayam tu daripada nilai ke sini. Jadi untuk orang-orang belah utara mungkin Atuk pergi hantar anak ayam Rhode Island Red tu. Jadi tak timbul Atuk pertama sekali untuk nak berhenti berjual ayam. Tak, teruskan macam biasa. Dan yang kedua, ketika sekarang ni dah 2 tahun lebih dah Atuk menjual Rhode Island Red tu, banyak dah orang jual. Alhamdulillah, maknanya cita-cita Atuk tercapai untuk diperkenalkan kepada semua orang. Ni seorang lagi, Arsyad. Jadi tuan-tuan tengok. Benda ni bukan kata berhenti. Okey. Bila Atuk balik ke utara, Atuk ada misi baru pula. Misi baru ni dia ada bersinambungan dengan misi yang sedia ada. Vision kita ni, iaitu Atuk nak tumpukan sedikit kepada pertanian. Pertanian ni lain sikit. Sekarang jom. Bila nak tumpu pertanian, jom ikut Atuk. Cucu masuk dalam rumah. Tak payah ikut. Atuk pergi seorang ni. Jom, Atuk nak pergi tunjuk tu misi baru. Okey. Tujuan Atuk berhenti sini nak beritahu rumah Atuk situ. Tanah ni ke sini. Jadi Atuk akan buat pintu sini, masuk ke sini. Tapi sekarang tak boleh masuk sini sebab Atuk tak buat pintu lagi. Tu dia tuan-tuan tu pisang. Nampak? Tu dia. Ini yang best ni untuk kampung. Dalam lagi banyak. Jom. Nanti Atuk buat pintu sini. Ni, ingat. Dalam rumah Atuk, tu dia masuk sini. Jom. Sekarang kita masuk ke depan.
Okey. Okey. Tempatnya aku dah ukur. Dah ukur dah. Sini. Aku nak buat projek pertanian. Tanah ni luas. Tanah ni lebih kurang 100 kali 150. Tapi aku nak guna sikit lah. Banyak-banyak tak larat, tak ada power, tak ada tenaga. Aku nak guna 100 sini, 50 sini. Aku dah buat tanda dah, nampak. Ni. Dari sini ke sana. Nanti aku akan clear mula tanah ni. Okey. Jadi di sini Atuk nak buat satu projek untuk orang-orang pencen. Umur-umur macam Atuk ni, tuan-tuan mungkin boleh tengok idea ni, mungkin boleh tiru. Kalau tak mau tiru pun tak apa. Tapi satu idea untuk projek orang pencen yang tepi rumah ada tanah-tanah tapi tak berapa nak ada kekuatan, buat projek macam Atuk buat ni. Okey, projek apa? Sekarang ni di sini Atuk nak tanam pokok hiasan untuk landscape. Pokok ni umur dia 2 tahun ke atas baru kita boleh ambil hasil dia. Maksudnya kita tanam pokok-pokok yang macam pokok bonsai tetapi dia untuk landscape. Satu-satu pokok tu bila dah untuk harvest dia dah tinggi 6 kaki macam ni. Jadi maknanya kita tanam pokok dia kecil. Benih dia kita beli dalam RM20, RM15. Kita bubuh dalam pasu dia. Jadi tuan-tuan tengoklah. Atuk akan update sikit demi sedikit. Akan tinggi ni dan kita boleh jual. Jadi pokok-pokok yang macam ni dia tak perlu sangat kita nak pergi. Bukan pokok sayur. Kalau pokok sayur ni tuan-tuan kena ambil sayur tu pergi jual kat pasar ke, cari pemborong ke, kerja tuan-tuan tak habis-habis hari-hari. Lepas tu nak kena berbajar, tengok dia, kena siram hari-hari. Nak kena betulkan batas dia. Jadi tuan-tuan pencen, tuan-tuan dah tak ada kekuatan dah. Jangan buat benda-benda macam tu lah. Melainkan tuan-tuan ada pembantu-pembantu, ada anak-anak apa, okey. Tapi kalau tak ada macam Atuk ni, Atuk kita buat pokok-pokok yang simple tetapi lepas 2 tahun kita dah boleh jual hasil dia. Nanti tuan-tuan follow apa yang Atuk nak buat ni, boleh tengok. Okey, sini. Kawasan ni ada juga ni pokok-pokok ni. Tuan-tuan tengok ni pokok apa? Tuan-tuan kenal lah. Ini pokok apa Ni pokok manggis, duk berbuah dah pokok manggis. Ni pokok buah sukun. Sukun buat goreng buat cucur. Ni pisang. Tu dia pisang banyak-banyak ni. Tiap perdu ada pisang. Pisang awak. Masya-Allah. Pisang awak, ni pisang lagi. Ni. Pisang lagi. Jenuh makan pisang. Jadi nanti kalau tuan-tuan tengok, Atuk akan update video ni sedikit demi sedikit. Tuan-tuan boleh follow, boleh tengok macam mana nak buat. Daripada tanah yang lapang gini. Dan tanah ni tak sesuai tanam sayur kerana dia dah ada batu-batu. Bukan tanah asal. Ini tanah yang telah ditimbus. Dulu rendah. Tapi sebab selalu banjir dia orang timbus tinggi. Atuk akan buat atas ni. Jadi senang. Tak perlu korek-korek lah. Kita buat atas ni. Okey. Jadi tuan-tuan faham. Bila Atuk balik ke sini, dua-dua tempat masih jalan. Dinilai, cara nilai. Kursus-kursus semua kita masih jalan dinilai. Kita tak berhenti. Di sini, Atuk akan buat, tuan-tuan boleh tengok. Atuk akan update cara pembelaan tepi rumah yang paling sesuai dengan jiran yang keliling. Dan juga ini projek ATM. Projek ATM Atuk bukan tepi rumah. Jauh sikit. Tapi jauh pun jalan kaki pun boleh tadi. Ini projek ATM. Dinilai pun sama juga. Sebenarnya dinilai tu penanaman dan pembelaan untuk tepi rumah. Tepi rumah. Tapi Rhode Island tu Atuk buat sebagai ATM machine. Supaya kita ada benda untuk diberikan kepada sahabat-sahabat, dijual supaya boleh melaksanakan apa yang dihasratkan. Okey, kita tengok sana pula. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dah nampak dah visi Atuk Farm ni untuk rakyat semua, orang kampung, sahabat-sahabat membela dan bertani di tepi rumah. Hasil tu tanam sendiri, bela sendiri, guna sendiri. Lebih sedekah.
Itu bukan ATM machine. ATM machine ni. Sini kat sini. Macam ni dinilai ATM machine dia Rhode Island Red. Itu ATM machine. Kita bukan semua nak jual. Tak. Dekah. Ada satu dua benda saja kita jual. Jadi kebun atuk ni dekat dengan masjid. Masjid kampung atuk. Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Banggul. Ni dekat. Senang. Lepas buat kerja bunyi azan dia boleh pergi semayang. Dekat okey. Sini dulu pokok manggis banyak. Pokok manggis besar-besar ni. Ada dekat 15 pokok ni semua bukan sini lah. Sini dan juga sekitar ni. Tapi dah berzaman tu pokok tu dah tua kan. Nak buat rumah lah potong-potong ni tinggal anak cucu pokok manggis lah. Kecil saja. Kawasan ni. Kawasan ni bagus juga sebab depan jalan besar ni. Jalan besar. Jalan besar ni pintu pagar dia. Jadi kalau kita buat tanaman-tanaman yang jenis jangka masa panjang ni kan. Bila-bila kita boleh lah orang nak beli senang masuk. Betul aja atuk ada tanah dekat ni. Dekat dengan jalan ni. Jadi senang nak buat urusan tu. Jadi pokok-pokok ni pokok pisang apa semua ni perlahan-lahan lah atuk akan tebang satu-satu. Akan jaga elok-elok, trim elok supaya jangan ada benda-benda yang tak diingini ni ada sini. Yelah, tuan-tuan tengok boleh atuk akan update semua. Ni. Dah kan? Balik kampung. Buat sikit-sikit, jangan buat banyak-banyak. Sikit demi sikit, jangan banyak-banyak kita tak ada kemampuan. Sekiranya ada sahabat-sahabat yang menjual Rhode Island Red, walaupun atuk ni boleh kata macam pencetus untuk menjual Rhode Island Red. Kawan-kawan ada jual Rhode Island Red. Atuk lagi suka, alhamdulillah, kerana misi atuk tercapai untuk semua orang mengenali Rhode Island Red. Jadi tak perlulah nak berasa macam nak bersaing dengan atuk apa tak. Jangan rasa macam tu sebab atuk memperkenalkan Rhode Island Red. Kalau tuan-tuan boleh buat lebih besar daripada atuk lagi, alhamdulillah, buatlah. Tapi atuk syukur kerana misi atuk untuk memperkenalkan Rhode Island Red ni secara menyuruh kepada orang kampung, maknanya telah berjaya lah. Daripada dulu orang tak tahu. Okey, atuk harap dah sampai masa dah atuk nak pergi tempat lain pula. Okey, harap tuan-tuan semua dapat tu manfaat daripada video atuk ni dan mari kita sama-sama bergembira kemudian ni tengok macam mana atuk nak buat tu Atuk Farm Japanese Garden. Assalamualaikum, bye-bye.